Ikan dah makan ke? Ikan dah makan. Tali nak habis. Sekejap dulu. Okey, baik. Tutup spool. Okey, kejap. Sembat dulu. Sembat kuat-kuat. Jauh. Susah ni. Jaga ujung dia bang. QR bang. 5 jam kot. Memang tak sampai 5 jam tu. Nak berapa jam? 5 jam lah. 5 jam. Nak lah. Lalang dah sampai. QR eh? 11 hari Dia tangkap lepas je kan? Tak Yang 2 kilo ke bawah boleh lah. 2 kilo bawah 2 kilo setengah macam tu. Alright, baik. Nama nak baca? Apai. Apai. A-P-A-I. Okey guys, aku dah sampai kolam pancing Bukit Fraser sini bang. Panas ni. Kita try suka-suka. Alang-alang bawa bercuti daripada lama. Mana papa punya ni Babanya stand ni tak hilang Stand pancing tak bawa. Kalau dapat ikan besar macam mana Dek? Papa tak ada bawa pancang. Papa rekod ke? Rekod lah. Papa rekod lah Mama. Dah sampai sini. Kolam. Jalan kejap. Barang dia masuk kita orang Masuk. Tak nak. Papa masuk kita orang. Report account. Bad. Pasal? Dah. Lembik lah kali ni. Terlebih. Ada 900 ml ke? Ni Papa nak manja apa? Ikan apa ni? Ikan patin Dek. Papa try je. Patin duduk kolam. Ni. Tengok. Sebelah sana ada orang. Sini Mak. Pancang nak tak bawa kan? Lepas tu dia bagi pancang yang Papa dah tunjuk Mama lah. Kamera tu dah tunjuk Mama. pancang yang meragukan. Ya. Baca. Bang. Baca kan? Ya.
Ni pegang ni. Satu sini ha. Ha. Jangan kelang kabut bang. Macam tu. Ha, relax tenang. Ha, tarik kayu. Masa tolak kayu ha. Ha, kayu. Macam ni bang. Macam ni tengok. Macam ni. Tarik. Ha, yang kayu. Bila turun kayu. Tarik. Ha, tu. Ha. Jangan lepas. Padu bang. Sedap. Belum lah. Macam besar ni. Ha? Tak, pam. Turun kayu. Jangan turun kayu. Jangan kendurkan tali. Ha, macam tu, relax. Besar tak? Mantap. Percutian memancing. Balik daripada Perak, Ipoh, kita buat mancing Bukit Fraser suka-suka. Dah sampai? Dah dekat tu. Tak ada yang macam tu. Macam ni je bang. Tegak je. Ha, macam tu je. Dah. Relax. Apa nak ambil tangguk? Tangguk kat ada dik? Oh jauh. Tangguk je. Besar ke? Jap tunggu tangguk. Tangguk jauh Ya, ambil tangguk. Lemah, dia dah lemah. Okey. Wah. Ikan patin. Ya bang. Kau nak buka tekan air. Ya. Okey. Bawa balik. Abang ke gambar? Ha? Abang tak gambar tu. Tak. Oh ya? Suka-suka ni. Kenapa tak timbang dia? Azal. Dapatlah duit. Abang dengan ikan. Ikan tu tak ada. Macam balik. Tak, tu tak ada mata kail. Saya letak kat pancang. Sekejap, kita mancing lagi. Lagi abang. Ha? Ha. Kita hantar lagi bagi anak-anak tarik. Kita buka spool. Buat macam style Thailand. Okey. Botol jatuh, kita tarik. Pancang tinggal guys. Pelet pun baju terlembik lah.
Botol dah jatuh. Dia lagi jauh. Sekejap bang. Sekejap. Tutup dulu ni. Tadi aku sentak dulu. Sembat dulu. Pacak lagi. Ya. Aduh, dia lari. Boleh abang macam kekok je meh. Sekejap. Kekok je. Sekejap. Ni gaya dia. Sekejap. Oh, padu. Botol jatuh guys, macam Thailand guys. Ni, pap. Stand macam ni lah, takut shoot macam ni lah. Tak confident. Tak ada kuku kambing. Stand aku tinggal. Dah anak aku tarik lah. Mantap. Oh, bau kepal Berpeluh-peluh tarik ikan. Sini. Boleh. Ke tepi je tu. Kendur je tali. Dah lepas apa? Lepas. Ha? Lepas. Dah lepas? Ya. Ada lagi ya? Dengan muka-muka. Berpeluh. Baik jangan tegak ni. Sebab tekan kan terlepas. Boleh? Tarik dia. Nampakkan muka dia dah. Jangan serik tepi bang. Tegak. Tegak je ni. Dia tarik jangan lawan lah. Wah, patin. Patin. Nampak patin tu. Abang nak ambil gambar ke? Dek, tepi dek. Takut mata kail terlepas kena ni. Dah, dek. Bang, sini dekat. Gulung lagi. Gulung dekat tebing. Dia kuat lagi tu. Nampak kepala dah. Jangan sampai tinggi lah. Tangkap gambar. Kesian ni mulut dia dah berdarah dah. Sebab banyak kali kau tangkap. Tahan lagi lah. Bukan tahu ni tapi kena main orang tangkap. Ambil ikan tu. Jangan bau nanti. Abang pegang. Bau nanti adik ni. Ni. Mana ni? Tak payah lagi susah. Kejap. Ni orang usik sini 5 kilo. Bye. Jap. Tak sabar masuk air. Tak berat dia. Dia dalam air dia ringan dik. Ya tu kan. Bawa nak semayang ni. Dah boleh ke bawah pergi ni. Nanti botol tu jatuh, abang masukkan spool dia balik. Baru boleh kayuh.
Bergumpuk ikan yang. Yang. Penuh ikan tu. Nanti abang nak kayuh tutup spool ni balik. Ni papa buka sebab tunggu ikan tarik macam ni ah. Nanti botol jatuh je abang tutup spool pop terus kat tarik. Tegak tapi sikit tengok matahari. Tadi abang ikut matahari. Tutup spool. Ha. Seronok. Kita try lagi. Tadi lucut. Anak aku tarik lucut. Try lagi. Ikan dah makan ke? Ikan dah makan. Tali nak habis. Sekejap dulu. Okey, ambil. Tarik. Tutup spool. Okey, kejap. Sembat dulu. Sembat kuat-kuat. Jauh. Susah ni. Nah, Macam susah. jangan terlepas tau. Jangan terlepas sini. Ni, tangan sini. Tangan ni. Tangan kanan. Ha. Lepas tu? Macam ni? Ha, kayu ke depan. Tak boleh. Tak ni macam ni. Tak apa-apa. Ni besar. Ni besar dik. Nah, macam ni dik. Macam ni. Tengok. Ni, tengok. Apa. Ni. Macam ni kayu. Ha, ke depan kayu. Tarik. Bila ke depan tarik kayu. Ha, tu. Ha, macam tu je. Try. Try. Okey. Ni. Rasa ke depan kayu. Ha, ke depan kayu. Rasa sini. Ha. Rasa ke depan. Lady angler. Rasa ke depan. Rasa sini. Ha. Tarik je. Jangan terlepas juga tu. Tarik je. Dah sampai panggil papa lah. Lady angler guys. Boleh? Terlepas ke? Jangan tali jangan kena. Dah terlepas dah? Ha? Dah terlepas lah. Allah. Ada lagi dik. Dia jangan kena tak. Tali jangan kena. Cepat apa. Dekat depan. No. Tadi abang ikan yang abang terlepas tadi besar mata sampai kangkang. Mata kayu tu sampai kangkang. Betul-betul mesra ikan Fraser Valley. Fraser Valley. Fraser Valley.
Senang je dik. Sini je. Tenang je. Matin adik ni lauk. Abang kata boleh beli ya? Tak. Dek bawah Oi. bawah 2 kilo boleh bawa balik. Kita dapat bawa atas ni. Ambillah 2 kilo. Oi. Dah biar dia. Jaga. Man. Sudah kita makan. Dulu. Sembat dulu. Sembat dulu bang. Dah. Dah layan je, tak payah nak menekan-nekan. Dah, biar dia keluar. Puas abang tarik ikan ni. Pukul 8 dah boleh balik. Banyak noh ikan. Badu. Biar. Bila bunyi drag tu, macam tu ulur je. Pam. Kayuh pam. Turun pam. Masa turun kayuh terus. Yang kendurkan tali. Dah azan abang. Ikan tengah solat? Iklan jemaah dulu. Itu kepal kan. Percutian memancing nama dia. Dah sampai ke? Dah nak habis dah pelik ni. Dekat dengan tebing bang, jangan jauh dengan tebing. Yang kendurkan tali. Pam. Terlepas? Asyik baik tu abang kata. Terlepas dah. Meh sini. Tu abang kata dah nak sampai jangan pam beri sangat. Terlepas? Terlepas. Dia pun nak belajar dik. Terbeli. Awak pandai mancing? Dah hari-hari ngadap. Tu apa dah nak sampai tu pergi jangan jauh dengan tebing. Dua. Dapat. Macak lagi Pacak lagi Dah. Bertenaga. Ikan dengan bertenaga. Jangan masuk tebing kan ni. Dah. Wah, pakai tu Kain ni lah. Wah, belah bawah. dia tak bol lah ni. Bahaya ke? Tak. Takut Sangkut.
ikan melibas dia tu. Dah lepas ke tali? Takut kena. Nak cari yang lagi besar lah. Relax. Abang yang tak padu. Agak abang yang tak padu. Abang tu tarik semua. Semua sentak dia. Ha. Abang sentap dulu. Dah belur-belur tu. Ha. Abang ni buat first time dek. Ha? Abang ni first time. Abang pasangkan lah. Ni lah. Pakai batu. Ha? Alah, bau tak sedap? Tak ada. Habis? Pakai kat situ. Bau sedap tau pelet ni. Mana ikan tak makan? Ha? Bau apa? Bau strawberry. Strawberry apa? Jambu lah. Jambu strawberry sama je. Lain. Juga. Alamak, dekat. Ha? Nak tarik lagi? Boleh tarik lagi. Best. Macam sedap pun. Bang, dia nak tarik lagi bang. Abang bagi tak? Dah asyik dia bagi. Tarik lah, nanti tutup. Suka ni. Dia dah syok. Lampu sini gelap tak terang Lampu sana tak buka. Lampu sini tak buka. Sana tak buka. Ikan sini mesra alam senang makan. Ikan dia lapar ke? Dah bagi makan dah semalam. Semalam bagi makan, siapa bagi makan? Atuk. Atuk bagi makan. Bawa bangkai. Abang tangkap gambar. Ambil video ambil video. Nampak video? Nanti tak. Kan boleh tengok. Dekat dada ni. Memang sini orang tu jaga sini ke apa? Kolam. Selalu ramai ke sini? Ramai. Penuh. Ya ke? Ya. Ya je penuh. Ikan ke berapa dah dik? Ha? Kelima. Mana 5? Dah banyak strike dah. Letak tempat terang bang. Bapak nak buka tekan. Oh, lagi besar lah. Lagi besar. Ui. Last. Boleh. Ha? Last. Ah, Kosong. kan dia dah sepak kau. Bang. Dia nak turun sendiri ya. Sakit tak? Ha? Lagi adik rasa adik bang. Abang kata Ni last nak balik Melaka. balik Melaka. Bottom is awesome cakap mak dik. Sana. Ha? Dekat apa? Bottom is awesome. Asal bang gulung? Bukan macam tu bang. Sambil macam ni. Ya, dia tadi mana boleh gulung macam tu je macam ni. Tak boleh. Macam ni. Oh. Lepas tu nak turun gulung. Tarik. Laju. Nak pam. Dia lawan. Mana pa? Mana pa? Ha? Mana? Tentang dapat ikan lain. Ui, berat ni. Ikan Jap. apa? Masuk. Uish. Ikan masuk. Ikan batin ni. Ikan masuk. Best. Ikan is delicious. Tak keluar ke drag? Sekejap. Sekejap nak turun, time turun gulung. Time turun gulung, bukan
Gulung ni ha. Apa macam tu? Ha. Adik try tu. Toilet. Abang. Ha. Abang mana ni? Ni bukan abang ni, uncle. Apa abang pula? Ha? Tolong. Baling apa? Kena sabar dulu kan. Takut sangkut. Apa sangkut? Pakai pelampung, tak ada batu. Jangan terlepas, dik. Abang tolong letak kat situ. Mana? Tolong duduk. Ni batu uncle punya. Tak ya. Nah, Sabar ya. Dah kuat ke ni? bang jangan paksa, Dah dekat yang orang lucut lagi. Kalau lucut putus. Baling dekat apa? Jauh. Macam pakcik. Tadi panggil abang ni pakcik pula. Pakcik abang. besar tak? Uncle. Uncle. Tepi. Uncle nak baling. Pecah kan? Pecah. Janganlah balik sini. Tak apa, ikan pun ada. Sekejap. Last kita. Dah. Ni, dek berat tu. Ya. Ikan masuk Dek, tepi. Ikan masuk. Bang, pergi tebing kenapa jauh? Ikan patin. Okey, siap. Last call lah bang. Dah malam, pukul 8 lebih dah. Kita nak balik melek 8 lebih. Tepi. Jangan tegangkan. Haziq cakap sesuatu. Umpan siapa pakai ni? Umpan acik. Umpan acik Pelampung? Acik. Acik juga? Sedap tak lain ikan? Sedap. Okey. Dia dah seronok. Dah pagi. Mantap tak bang? Tai ikan. Mantap. Anik? Mantap. 5 minit. Ada tempat timbang ke? Yang. Ha. Dah ambil gambar. Ambil gambar. Siapa nyumpan dik? Acik. Aciknya. Lampung? Acik. Say. Player. Player dalam beg. Beg tu. Mana player? Tak bayar ni. Ha. Mana? Dah. Oh dah. Nak ambil gambar tak? Angka masukkan dalam video. Ha. Ambil lah. Tegakkan ni. Ambilkan gambar bang. Nombor telefon mana? Nak WhatsApp. Ni masuk dalam YouTube ke? Memanglah. Jangan lupa apa? Subscribe. Channel? Channel apa nama? Mana tahu? Ha? Tak nak nanti kau libas saja. Ha, cepat ambil. Channel apa? Subscribe. Channel abang. Abang apa? Acik dah tua ni. Sini. Jap. Nak buka YouTube, nombor dia apa? Bukan nombor. 1. Tegakkan ikan tu. Tegak ini. 1, 2. Tengok sini. 1, 2, 3. Jangan lupa subscribe channel MF Angler je kap. FF Angler. Okay. Alright. Jumpa lagi next video. Bye. Alright.